Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada barisan juri dan penonton maya yang amat saya muliakan. Hari ini saya ingin menyampaikan bicara buku yang bertajuk Petua untuk Sentiasa Ceria. Buku ini ditulis oleh 3 orang penulis yang hebat, iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Fazlilah Kamsah, Haji Muhammad Zakaria dan Zizi Azlinda Yusof. Buku ini diterbit oleh Telaga Biru Sendirian Berhad dan mengandungi 104 muka surat. Kenapa saya pilih buku ini? Buku ini sangat istimewa kerana daripada kulit buku hingga ke helaian terakhir semuanya berwarna-warni dan dengan bergambar, karikatur comel dan dialog yang sangat menghiburkan. Tak sempat rasa bosan, saya terus dihidangkan dengan pelbagai intipati macam baca majalah dan komik dalam satu buku. Bukan komik tau. Ianya buku motivasi yang sangat manfaat dan penuh pengajaran. Yang paling menarik buku ini bukan sahaja menghiburkan, tetapi mendidik jiwa kita sebagai seorang Muslim. Setiap bab ada petikan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan topik yang dibincangkan. Contohnya, bila buku ini bercakap tentang pentingnya bersabar dan memaafkan, ia selitkan hadis Rasulullah SAW yang mengajar kita supaya tidak berdendam dan sentiasa memberi kemaafan. Reka letak buku ini pun sangat kemas dan senang difahami. Ada jadual, carta dan rajah untuk menerangkan sesuatu dengan lebih jelas. Kita tidak perlu baca panjang-panjang pun kerana ayat-ayatnya ringkas, padat dan terus kepada maksud. Jadi, sangat sesuai untuk murid sekolah rendah macam kita. Saya paling suka bahagian emosi. Saya paling suka bahagian emosi bila kita rasa sedih, marah atau kecewa. Buku ini ajar kita supaya tarik nafas, berzikir dan fikir secara positif. Ada juga tips untuk menjadi murid cemerlang, anak yang baik dan sahabat yang menyenangkan. Antara petua yang saya suka ialah mulakan hari dengan senyuman. Petua ini mengajar kita supaya bangun pagi dengan perasaan syukur dan senyuman. Apabila kita senyum, hati kita akan menjadi tenang dan kita akan merasa lebih bahagia. Selain itu, saya dapati gaya bahasa dalam buku ini sangat mudah difahami. Ayat-ayatnya pendek dan padat, sesuai dengan tahap pembacaan murid sekolah rendah. Namun begitu, ada juga beberapa perkataan yang agak sukar difahami murid seperti saya. Jika penulis boleh meletakkan sinarai maksud atau glosari di bahagian akhir buku, saya rasa itu akan lebih membantu membaca, memahami istilah-istilah yang digunakan. Dari segi kandungan pula, buku ini memang banyak memberi petua yang berguna. Tetapi kadang-kadang saya rasa petua yang diberi terlalu umum dan kurang contoh yang dekat dengan kehidupan harian murid sekolah.
Jika penulis boleh menambah sedikit kisah benar atau contoh situasi di sekolah, saya rasa mesej dalam buku ini akan lebih mudah difahami dan lebih menarik untuk dibaca. Kesimpulannya, saya sangat syok kan rakan-rakan? Semuanya untuk membaca buku Petua untuk sentiasa ceria. Ia bukan sahaja menyeronokkan, tetapi juga membantu kita menjadi insan yang lebih baik. Kita akan lebih gembira, lebih tenang dan lebih